Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sebutkan beberapa bulan dulu, kita akan bina asrama ni. Hari ini alhamdulillah kita telah dibuat majlis pecah tanah untuk bina asrama kediaman kemudahan pelajar di UNISYAM. Boleh muat 2,360 orang, 4 blok, 2 blok lelaki, 2 blok perempuan. Memang 2,400 itu tidaklah dapat menampung kesemuanya. Tetapi salah satu faktor yang akan mampu menarik pelajar untuk memilih UNISYAM sebagai destinasi pengajian tinggi ini adalah antaranya asrama lah. Sebelum ni ada rungutan daripada ibu bapa sebab asrama kita buat di taman-taman perumahan di sekitar ni. Jadi agak jauh. Mereka nak asrama di dalam insya-Allah lepas pada ni menjelang 2018 17 Ogos 2028 akan ada asrama di dalam kampus boleh muat 2,360. Di mana-mana universiti untuk asrama dalam kampus ni keutamaan diberi kepada first year lah. Lepas tu sekaya dia nak puasa duduk Malewa, dia nak duduk kawan-kawan dia kan. Dia nak happy go lucky sikit, dia duduk di luar. Tapi untuk pelajar-pelajar yang aktif, kebanyakan diberi asrama dalam ni. Saya harap tradisi itu pun berlakulah di UNISYAM ni. Pelajar-pelajar yang aktif diberi keutamaan untuk tinggal di sini. Bawah ni ada orang sebut kata kita main-main. Kata nak buat tak buat, lepas tu batal tender bukan batal. Pasal baru ni kan perang di Teluk. Berlaku kenaikan harga minyak. Bila tender dibuat sebelum berlaku perang, saya takut perkara yang telah terjadi pada waktu lalu berulang. Jadi saya minta kerajaan panggil balik petender-petender. Adakah nak kekal dengan harga tu ataupun nak retender. Mereka kekal, alhamdulillah. Mereka setuju. Jadi diteruskanlah projek ni. Bukan nak batal. Aduh. Salah mereka ni. Dia orang tak beri jadi. Alhamdulillah Allah izinkan juga. Hari ini dah kita buat pecah tanah. Mereka serah tapak hari ni. Mereka akan mula dalam tempoh 24 bulan. Asrama akan tersegar di sini. Bakat-bakat doa lah. Semoga siap ikut jadual ataupun siap lebih awal daripada jadual. Terima kasih. Berapa kos pembinaan? Kos dia rahsia. Saya sebutlah ucapan saya tadi. Dia kena tender terbuka, dia rendah sikit daripada estimate. Anggaran lagu lain. Tapi bila open tender, dia compete lah. Di kalangan pembida, rendahlah sikit harga dia. Saya sebut tadi tu anggaran. Okey. Tak wanita tanya pula Zura. Soalan lain kan? Soalan UNISYAM lah, UNISYAM je. Hampa kita nak tanya hal lain lah. Jika perlu pembinaan asrama bawah ada tak masih ada tanah untuk kita? Ada lagi, ada sikit-sikit lagi di depan ni. Dia agak tak bebas macam dulu lah. Tak. Bolehlah lagi. Kita convert lah beberapa kemudahan lain jadi asrama. Di sana ada rumah-rumah tu yang ada ruang sikit-sikit lagi. InsyaAllah boleh. Tapi tak macam dulu lah. Tak macam asal. Saya sebab saya tahu sejarah tu, saya frust sikit lah. Yang tak tahu lah kan. Yang tahu frust lah. Agak mengecewakan. Cek sendiri ya. Cek sendiri ya. Okey. Kira akan ada kampus baru kalau dah tak cukup ruang. Ya. Kita punya target fasa 1 10,000. Kita risk 10,000 dulu. Lepas 10,000 kalau ada kebelah kita tambah lagi. InsyaAllah. Okey. Tapi bagi isu lesen judi pula, adakah kerajaan akor? Tak ada sekut dengan asrama ni soalan ni. Mana ada oleh tak akor asrama ni perintah mahkamah. Jadi kena apa nama? Hina mahkamah. Tak boleh lah. So, adakah lesen baru akan dikeluarkan? You nak tikam ah? You mau tikam lah? Saya tanya tu. Saya tanya you mau tikam kan? Kalau you tak mau tikam tak payah buka. Masalah dia orang nak main, ada orang nak main kan? Kalau semua orang tak mau main tak payah buka. Tak ada permintaan tentulah tak ada penawaran. Tu bisnes kan. Ekonomi dia berjalan macam tu. Kalau ada orang permintaan adalah penawaran. Kalau tak ada permintaan. Hei bukan, saya tak ada keputusan tu. Tengok dia punya kehendak macam mana. Saya punya hati
Ya, hati saya dengan Tuhan. Hati saya dengan Tuhan saya. Tuhan saya tak bagi, tapi makhluk bagi. Hati saya tetap dengan Tuhan saya lah. You faham sendiri lah? Faham lah? You tak faham lah? Kurang jelas. Kurang je lah. Kurang je lah. Sampai ada sesi penerangan nanti di Ya, ada. Itu saya jemput peguam lah bagi penjelasan keputusan tu. Dari sudut undang-undang. Saya tak boleh lah nak bagi kan dari sudut undang, saya tak ada kepakaran tu. Peguam yang akan bagi. Apa kesan dia, apa yang mengikat kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ada ikut jalan, insya-Allah adalah jalan. Kalau tak ada orang main, takkan ada orang nak jual. Tak ada orang beli, takkan ada orang jual. Saya masalah dia duk fikir kata menafikan hak orang bukan Islam kan. Itulah. Kita tak ada nafi hak apa pun. Tapi kalau benda mungkar ni Tuhan suruh sekat. Benda mungkar kan. Dia kata orang Melayu, orang Islam tak boleh masuk. Masalah dia boleh masuk tu. Masalah tu. Tulis saja tidak dibenarkan. Tapi orang masuk tak ada sekatan. Itu yang jadi isu besar. Ya, orang Cina oleh kerana agama dia tak halang main judi, pilah main. Kan? Ikut suka hampa lah. Hati saya dengan Tuhan saya cakap macam tu lah. Tak sukalah dengan tu. Tak boleh. Kalau saya redha dengan mungkar, saya dosa. Itu saya tak boleh nak kata lagi lah. Kena tengok. Adakah menyatakan hasrat macam tu boleh dikira menghina mahkamah? Tapi saya kata hati saya dengan Tuhan saya. Takkan dia nak cek hati saya? Betul lah. Kalau saya menyatakan apa tu, kira hina mahkamah pula. Siapa yang redha dengan mungkar adalah mungkar. Konsep prinsip Islam macam tu. Faham ke? Redha dengan mungkar, mungkar lah. Redha dengan kufur, kufur. Betul Tok Mufti kan? Tok Mufti dah. Redha dengan kufur, kufur. Redha dengan mungkar, mungkar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.